Hi sis, hi. Ni Rania dengan Jaden kan, saya dah nampak daripada jauh tadi. Pasangan Hojang baru kahwin. Lepas kahwin kan. Sweetnya pegang-pegang tangan sedap. Boleh tak saya nak tanya-tanya, baru-baru ni kan saya ada nampak satu video yang Jaden cakap cantik macam tak pakai apa-apa, macam first time jatuh cinta. Yang tu Tahu. Boleh tak Rania saya interview Jaden belah sini. Sekarang ni Rania ada pakai apa-apa tak? Sekarang, cantik sangat-sangat depan-depan. Pakai apa-apa ke tak? Kau rasa? Soft lens. Lain, muka-muka. Tak tahu. Kayaknya enggak deh. Tengok, Kayaknya tu enggak. lelaki. Asal natural dia cakap tak pakai apa. Moisturizer, sunscreen. Itu skincare, makeup. Rania pakai yang Rania pakai dalam video tu lah sekarang tengah pakai. Oh ni jap Rania ada bawa. Oh dia bawa. Kak, banyak barang pula dalam beg ni. Pegang ni, tolong. Terima kasih. Ni. Allahu Akbar. Oh, yang kalau ni. nak touch-touch Rania bawa. Tahu. Anytime Foria Skin Tint Stick. Takkanlah pakai ni je boleh cantik macam ni. Tak percaya. Pakai ini je. Akak tahu tak kalau Instagram filter tu yang Paris tu, Rajin pakai ini je. Muka tu nampak macam tu. Filter Paris kan? Tak payah pakai filter dah kalau pakai yang ni. Patutlah skin Rania macam nampak macam smooth. Kalau cantik ni tak sepatutnya pakai barang yang mahal-mahal pun. Ya, tak payah mahal. Best ke kahwin? Dah berapa bulan? 1 bulan, baru 1 bulan. Rania tak jemput saya kan? Sedih saya. Saya ada nampak interview saya awal. Saya dah jemput. Kau interview dah lama. Saya dah nampak dalam sosial media viral masa tu kan, Rania dengan Jaden kan. Atau kita bikin kawin lagi biar akak datang. Hasil tu akak je. Oh, sweetnya pasangan ni. Jadi kalau saya pakai yang ni, memang confirm ke dapat pasangan sweet macam Jaden? Yang pertama kena berdoa dulu. Yang kedua saya bagi akak try lah. Bagi saya. Akak Terima try. kasih. Terima kasih Okay, Rania Kak. Jaden. Thank you so much. Bye. Terima kasih kak. Saya